Apa itu OPR dan kenapa anda perlu ambil peduli? Baru-baru ini Bank Negara Malaysia BNM mengumumkan OPR masih lagi akan dikekalkan, iaitu pada kadar 3%. Korang pernah dengar ke tentang OPR ni? Kalau belum, jangan risau. Ini bukan istilah pelik yang hanya pakar ekonomi sahaja faham. OPR ni dia adalah overnight policy rate atau kadar dasar semalaman. Kadar faedah yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia, dan ia sebenarnya boleh memberi kesan kepada kewangan anda. Apa sebenarnya OPR ni? Bayangkan OPR sebagai harga untuk bank-bank meminjam duit antara satu sama lain. Bila OPR naik atau turun, bank pun akan ikut sesuaikan kadar faedah mereka, dan kesannya kita yang rasa. Apa jadi bila OPR berubah? Dalam situasi OPR naik, bayaran pinjaman akan meningkat. Kalau anda ada pinjaman rumah atau kereta, bersedialah untuk bayar lebih. Simpanan makin untung. Faedah pada akaun simpanan dan deposit tetap boleh meningkat. Dalam situasi OPR turun pula, pinjaman boleh jadi lebih murah. Boleh jadi masa yang sesuai untuk ambil loan rumah. Simpanan kurang untung sebab faedah simpanan pun mungkin akan turun sedikit. Macam mana nak bersedia? Satu, pastikan anda sentiasa up to date dengan perubahan OPR. Yang kedua, semak balik bajet dan komitmen kewangan. Kalau ada loan, tahu berapa banyak yang perlu dibayar. Yang ketiga, jika perlu, dapatkan nasihat dari pakar kewangan. Mudah kan? Tak perlulah nak jadi pakar ekonomi pun untuk faham benda ni. Yang penting tahu bagaimana ia boleh beri kesan kepada dompet anda.